Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin tahil amin wa ala alihi wa sahbihi tayyibin at-tahirin wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند ولا ضد ولا زوجة ولا ولد له ولا أين ولا جهة له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا إخلاص النية في القول والعمل ونعوذ بك من حال أهل النار آمين يا رب العالمين. Kita ikhlaskan niat kita kerana Allah Ta'ala pada menghadiri majlis ilmu agama. Dan jangan lupa kita niat i'tikaf di masjid ini. Seterusnya kita mulakan majlis kita dengan keberkatan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Yang saya hormati Tuan Nazir Masjid, seterusnya kepada Tuan Imam Ustaz Habib Nasir dan juga Tuan Bilal, dan kepada semua barisan jawatan kuasa masjid, dan pada para asatidzah, para guru, hadirin sekalian rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala dengan limpah kurnianya, Allah masih berikan kepada kita kesihatan yang baik. Allah Ta'ala masih berikan kepada kita kenikmatan yang sangat-sangat banyak, yang tidak terhitung banyaknya. Sekalipun kita ini banyak berbuat dosa kepada Allah, sekalipun kita ini banyak leka pada mentaati Allah, tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala masih berikan kepada kita peluang untuk kita bertaubat kepada Allah. Allah masih lagi berikan kepada kita peluang untuk kita menambahkan amal yang salih sebelum kita semua masuk ke lubang yang sangat-sangat kecil, iaitulah lubang kubur, yang mana kita pasti akan turun ke dalamnya suatu ketika nanti. Maka apabila kita semua sudah tahu bahawasanya kita semua pasti akan masuk ke lubang kubur, pasti akan bertemu dengan hari yang tiada guna segala penyesalan, maka baginda sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita menjadi orang yang bertakwa. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita menjadi orang yang bijak atas dunia ini. Siapakah dia orang bijak? Orang bijak, tuan-tuan, bukan orang itu dia pakar pada ilmu keduniaan tapi jahil pada ilmu agama, tidak. Bahkan orang yang bijak adalah orang yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda berkata, al-kayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'da al-maut. Mafhumnya adalah baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kayyisu, orang yang bijak, yang cerdik pandai adalah man dana nafsahu. Dialah orang yang muhasabah diri, sentiasa lihat atas dosa-dosa yang sangat banyak yang dibuat sebelum ini, dan dia sentiasa muhasabah tentang amalan yang dia telah lakukan. Sentiasa muhasabah, dia melihat bahawa bilakah kali terakhir aku khusyuk ketika solat, bilakah kali terakhir aku bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, bilakah kali terakhir aku berqiyamul lail, membuat ini membuat itu. Dan Nabi kata wa amila lima ba'dal maut, orang itu juga dia beramal untuk hari setelah kematian,
Itulah beramal untuk hari kubur, hari di alam barzakh nanti, yang mana kita pasti akan turun ke dalamnya, ke dalam lubang kubur satu ketika nanti. Maka tuan-tuan, sebab itulah selagi mana kita sihat, selagi mana kita berada atas bumi ini, janganlah kita sia-siakan setiap saat. Janganlah kita sia-siakan umur kita, kerana pada hari kiamat nanti kita semua akan dipersoalkan tentang umur kita. Pada sebuah hadis baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala an arba'." Mafhumnya, kaki-kaki hamba tidak akan berganjak pada hari kiamat nanti, melainkan para hamba-hamba ini akan dipersoalkan tentang 4 perkara. Pertama sekali adalah an umrihi fi ma'afna. Kita semua akan dipersoalkan tentang umur kita. Di manakah kita habiskan umur kita? Adakah kita habiskan waktu muda kita? Kita habiskan umur kita dengan perkara sia-sia, ataupun kita habiskan umur kita dengan perkara yang bermanfaat untuk hari kemudian? Jadi selagi mana kita ini masih sihat, umur kita masih ada lagi, boleh bernyawa, jangan kita abaikan segala amal kebajikan. Seperti tadi, pagi tadi datang ke sini solat subuh. Sebelum solat subuh, kita semua sudah tahu tentang fadilat solat sunat sebelum subuh, yang Nabi sebut salatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Solat sunat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan juga seisinya. Dan kalaupun seseorang itu lambat datang untuk solat subuh, tengok imam sudah mula angkat takbir, terlepas bagi dia untuk salat sunat qabliyah subuh, maka dia boleh qada semula. Dia boleh qada salat sunat sebelum subuh setelah imam habis solat. Jadi kebaikan amalan yang Nabi kata banyak fadilahnya, jangan kita sia-siakan. Kita ini umur kita bukanlah panjang sangat. Umur kita tak sampai beribu-ribu tahun. Umur kita, majoriti umur kita, Nabi sebut a'maru ummati baina 60 wa 70 wa qalil man yazid. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'maru ummati, umur umatku, Nabi kata, baina 60 wa 70, adalah antara 60 sampai ke 70 tahun. Wa qalil man yazid, dan sangat sedikit orang yang melepasi umur 70. Pagi ini insya-Allah saya diminta untuk membincangkan tentang isu yang baru sahaja berlaku pada bulan lepas, bulan sebelumnya, berkenaan ada golongan yang mana mereka sangat tidak suka, bahkan mereka menyesatkan, membid'ah sesatkan amalan zikir selepas solat berjemaah. Ini perkara yang tak sepatutnya kita timbulkan. Tetapi apabila ramai orang-orang awam, mereka dahlah kita ni malas, kan? Kita ni kan malas nak berzikir, malas kita nak solat-solat sunat. Ditambah lagi fahaman yang baru ini yang disebut sebagai fahaman Wahabiyah, maka bertambah malaslah kita nak berzikir lepas solat dan juga setelahnya. Kalau kita lihat bapa kita, atuk kita, nenek kita, orang-orang pada zaman dahulu, mereka merupakan antara manusia yang paling banyak membuat benda-benda sunat. Zikir mereka, Masya Allah, mereka sentiasa melazimi tasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni pula pada zaman sekarang dahlah malas berzikir, ditambah lagi fahaman yang menyesatkan zikir lepas salat, maka kita rasa kosong. Jiwa kita ni kosong daripada ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Sidang jemaah sekalian rahmatullah Subhanahu Wa Taala, berkenaan tentang zikir selepas salat ini, itu kita berhimpun sama-sama salat berjemaah, kita zikir selepas itu. Ia zikir itu bukanlah wajib pun, tetapi ia perkara yang sunat, yang boleh mendekatkan diri dengan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Maka zikir selepas salat ini memang telah dilakukan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya
Zikir berjemaah selepas solat, baginda sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ini kita sebut dahulu dalil umum. Dalil umum untuk berzikir berjemaah. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqudu qaumun yadhkuruna Allah ta'ala illa hafathumul malaikatu wa ghasyiyatuhumur rahmatu wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Rawah Muslim. Mafhumnya, tidaklah sekelompok manusia berkumpul dan berzikir menyebut nama-nama Allah melainkan mereka dikelilingi oleh para malaikat, diliputi rahmat, diturunkan kepada mereka ketenangan, dan Allah Ta'ala akan meridai mereka, mereka di samping dengan para malaikat yang mulia. Berarti Allah Ta'ala dikatakan berbangga dengan amalan umat Islam berzikir berjemaah ataupun selain berjemaah, yang mana Allah Ta'ala mengkhabarkannya kepada para malaikat. Jadi tuan-tuan, berhimpun, Nabi memuji kita berhimpun untuk berzikir. Adakah Nabi kata kecuali jangan berhimpun berzikir selepas solat? Tak ada. Tidak ada sebarang larangan untuk kita berzikir, sama ada setelah solat ke, sebelum solat ke, waktu lepas asar ke apa ke, tak ada larangan. Nabi suruh, Nabi memuji golongan yang membuat himpunan berzikir. Tak ada sebarang larangan. Hari itu saya lupa nak kenalkan diri. Nama saya Izzuddin bin Anwar. Saya ini asal daripada Elephant Village. Sampai Elephant Village, Kampung Gajah, Perak. Elephant Village. Asal sana dan membesar di Tanjung Garang, Selangor. Sekolah di area itulah, termasuk di Sabak Bernam, Batu Lapan. Dan seterusnya saya sambung pengajian dalam bidang ijazah bahasa Arab di Universiti Malaya. Habis ijazah, saya masuk pondok seketika di Kelantan. Dan seterusnya saya sambung pengajian di Bumi Syam. Di Bumi Syam selama 6 tahun dalam bidang Usuluddin, ijazah kedua. Dan saya pulang ke Malaysia pada tahun 2015. Saya menjadi mudir pondok di Seri Iskandar Perak. Dan seterusnya saya sambung pengajian dalam bidang, dan seterusnya saya jadi mudir STAM, dan saya sambung pengajian dalam bidang master dalam bidang syariah di UKM, dan sekarang masih lagi dalam menyambung PhD dalam bidang syariah. Dan sekarang sebagai pensyarah di College University Inovatif di Kuala Jaya. Jadi tuan-tuan, saya nak sebut kat sini bahawa saya tinggal sekarang di Sungai Buloh. Baru-baru ini di surau kami itu, kami setelah kami solat maghrib, biasalah imam setelah solat maghrib, maka imam akan berzikir berjemaah, berzikir ramai-ramai, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Lalu adalah seorang anak muda daripada bangsa Arab. Dia datang ke surau itu untuk solat, dan dia merupakan pelajar di salah satu IPTS kat sini. Habis solat tuan-tuan, dia nak cakap, nak mengadu kepada orang kampung, tapi dia cakap Arab. Maka saya pun tegur dia dalam bahasa Arab. Dia pun seronok. Kenapa seronok? Sebab dia boleh meluahkan apa yang dia nak luahkan daripada perkara dia tak puas hati. Dia kata dekat saya, tolong beritahu imam tu jangan zikir lepas solat. Ini semuanya benda bid'ah sesat. Nabi tak pernah ajar begini. Auzubillah. Nampak tak? Saya kata kat dia, saya suruh duduk. Saya kata kat dia, ada kelarangan Nabi larang kita berzikir selepas solat? Tak ada. Tak ada siapa pun Nabi, tak ada siapa pun di kalangan ulama Islam yang melarang kita berzikir selepas solat. Jadi kalau tak ada larangan, maka kenapa kita nak mengatakan haram? Mengatakan haram berzikir selepas solat, itu berarti mengatakan barang siapa berzikir itu akan dapat dosa. Nampak tak? Dan bila berdosa, kena azab api neraka. Auzubillah, takkanlah berzikir dapat azab api neraka.
Lalu saya kata dekat dia, tak ada larangan daripada Rasulullah. Ada larangan daripada ulama 4 mazhab? Tak ada. Kenapa kamu nak haramkan? Lalu dia kata apa? Dia kata sebab ini berzikir ini kita macam melazimi, menjadikan adat zikir lepas solat. Saya kata apa salahnya? Jadikan adat lepas solat, lepas kita beribadah, kita sambung ibadah lagi. Bukankah zikir itu ibadah, kebaikan, hasanat? Lalu saya kata dekat dia, okey, cuba kamu bayangkan, kalaulah setiap orang jemaah dekat sini, setiap kali selepas bagi salam, selesai solat, masing-masing akan minum air. Saya kata dekat dia, boleh ke tidak setiap orang jemaah, setiap kali solat bagi salam dah selesai, masing-masing minum air? Dia kata, bolehlah, apa masalah, minum air je, bukannya haram. Okey, kamu kata boleh. Lepas solat masing-masing minum air boleh. Jadi kenapa kamu nak kata haram berzikir, minum air kamu kata boleh? Adakah dalil yang mengharamkan kita minum air? Tak ada. Jadi seperti mana minum air setelah solat boleh, apatah lagi benda lagi afdal, lagi bagus itu berzikir setelah solat, maka tak ada siapa yang larang. Lalu saya bagi dia satu idea. Kalau kamu nak tahu, ya saya tahu memang ada ulama kata bahawasanya zikir ini elok slow-slow. Saya nak bagi dia idea. Saya tahu dia akan jawab sebut kata benda tu. Saya kata dekat dia, saya tahu kamu nak kata macam tu, elok slow-slow. Saya kata dekat dia, dalam kitab Syarah Minhajul Qawim disebutkan oleh Syekh Abdul Hadir Al-Haythami, disebut bahawasanya dan disunatkan untuk imam menaikkan suara apabila berzikir. Ada kat sini dia kata, wa yusiru bihi al-munfarid wal ma'mum khilafan lima yuhimuhu kalamu rawdah illa al-imam. Saya terus terjemahkan apa dia kata. Dan orang yang salat berseorangan ataupun salat berjemaah tidak boleh membaca zikir dan doa dengan suara kuat setelah salat, bersalahan dengan apa yang difahami daripada perkataan ar-rawdah, iaitu dalam ar-rawdah itu disebutkan bahawasanya iaitu melainkan imam hendak mengajarkan para jemaah tentang lafaz-lafaz zikir dan doa tersebut, maka dia boleh menguatkan bacaan zikirnya. Sebab apa? Sebab imam nak ajar para jemaah untuk sama-sama mereka hafal, sama-sama mereka sebut dengan zikir betul. Maka di sini disebut bahawasanya boleh jika imam hendak berniat untuk mengajarkan zikir kepada jemaah. Dan dia kata apa? Dengan makna inilah difahami daripada hadis-hadis menguatkan bacaan zikir dan setelah doa setelah solat. Sebab apa? Imam dia kuatkan suara untuk berzikir dan juga doa setelah solat. Sebab apa? Untuk mengajar jemaah supaya mereka boleh sama-sama hafal, sama-sama sebut tentang zikir tersebut. Dan apa dia kata? Namun Imam Al-Azra'i tidak terima pendapat sebegini. Maknanya Imam Azra'i ni dia tak terima apa? Tak terima kalau nak mengatakan kalau imam nak ajar boleh kuatkan, kalau imam tak nak ajar jemaah baca zikir kena slow-slow. Imam Azra'i tak terima pandangan ni. Kenapa tuan-tuan? Dia kata, namun Imam Al-Azra'i tidak menerima pendapat seperti ini dan beliau memilih pendapat bahawa para jemaah hendaklah sentiasa menguatkan suara mereka dalam membaca zikir setelah solat. Kenapa? Sebab ini bersesuaian, bertepatan dengan hadis-hadis yang kita bakal sebut nanti. Itu ada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana berzikir setelah solat ini, para sahabat dahulu mereka dengar Nabi berzikir setelah solat dengan suara yang kuat. Okey. Dan lepas dia dengar, maka kami solat Isyak lah. Solat Isyak. Lalu lepas solat Isyak, biasalah setiap jemaah akan salaman, berzikir, dan lepas berzikir berjemaah, doa berjemaah, dan mereka akan bersalaman.
yang mereka namakan sebagai salam kereta api kan. Maka bila ketika mana kami salam kereta api, ketika itu saya imam solat Isyak. Ketika mana kami salam kereta api itu, saya cari mana budak tadi. Budak yang tak puas hati zikir lepas salat ni, saya cari tak jumpa. Tengok ada dekat barisan sama-sama dia beratur untuk salam sama-sama. Maknanya dia secara zahirnya dia terima bahawasanya boleh berzikir setelah solat. Nampak tak tuan? Maknanya nak kata dekat sini, sebahagian orang mereka tak pernah dengar pendapat kedua, pendapat Ahlus Sunnati wal Jamaah. Mereka hanya dimomokkan dengan fahaman golongan Wahabiyah, yang mana mereka ni bila sebarkan kepada masyarakat, mereka sebarkan benda-benda yang mudah, sampaikan mengharamkan kita baca doa kunut. Bagi mereka, siapa baca doa kunut sesat, sebab bukan sunnah Nabi. Auzubillah. Ini bercanggah dengan faham Islam. Imam-imam 4 mazhab, mereka tak ada seorang pun membid'ah sesatkan amalan kunut setelah solat. Dan juga mereka ini kadang-kadang mereka tak suka bila kita baca Yasin malam Jumaat ke, ataupun kita buat tahlil kerja arwah dan juga sebagainya. Maka sebab itu kita kalau nak menilai, jangan menilai pada sebelah pihak sahaja. Kita masa kecil-kecil dahulu, kita pernah belajar tentang kebenaran. Kita belajar sifat 20 kan, semua kita belajar. Bila kita masuk IPTS, ada fahaman yang lawan arus. Bila lawan arus, jangan kita dengar pendapat mereka sahaja, kita kena dengar juga pendapat ulama-ulama pondok kita dahulu. Apakah hujah mereka? Baru boleh kita buat bandingan. Kalau kita dengar sebelah pihak sahaja, maka akan jadilah seperti tadi yang mengharamkan, menyesatkan kita berzikir setelah salat. Alhamdulillah taala. Juga disebut dekat sini dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min qaumin ijtama'u yazkurunallaha la yuriduna bidzalika illa wajhahu ta'ala illa nadahum munadin minas sama'i an qumu maghfuran lakum." Mafhumnya, tidaklah suatu kaum berkumpul untuk berzikir dan tidak mengharapkan sesuatu melainkan ridha Allah, kecuali malaikat menyeru dari langit, "Berdirilah kalian dalam keadaan sudah terampun dosa-dosa kalian." Bila kita berzikir, duduk berzikir, dan berzikir jangan lupa berzikir guna tangan kanan, jangan guna tangan kiri. Ada ulama kata jika berzikir tangan kiri tak ada pahala, so zikir dengan tangan kanan. Jadi apabila kita berzikir, ini disebut oleh Rasulullah SAW. Nabi kata apabila mereka berzikir dan mereka berdiri lepas tu dah habis zikir, maka Nabi kata kalian telah diampunkan dosa-dosa kalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga ini tentang zikir yang khusus setelah solat dengan suara yang kuat. Apakah dalilnya? Para ulama bersepakat bahawa berzikir selepas solat adalah sunat. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan bahawa satu ketika Rasulullah SAW ditanya, "Ayyu du'a asma'?" Mafhumnya, apakah doa yang paling dikabulkan? Nabi kata, ini sahabat Nabi kata. Sahabat Nabi tanya Nabi, apakah doa yang paling dikabulkan? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Jawful lail wa duburus salawatil maktubat." Qala Tirmidzi haditsun hasan. Ini yang Nabi sebut. Nabi kata apa? Doa yang paling dikabulkan adalah doa di tengah-tengah malam yang kita biasa dengar sepertiga malam, dan doa setelah solat fardu. Nama? Doa setelah solat fardu yang biasa kita buat setelah solat fardu, kita zikir, kita doa berjemaah, maka itu dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa cerita dengan tadi fahaman tadi yang mengatakan Nabi tak pernah zikir lepas solat? Tak ada, Nabi suruh kita berzikir lepas solat. Nampak tak? Tentang solat ataupun doa di tengah malam, tuan-tuan, ni ramai yang salah faham. Ada orang dia faham
kenapa doa dikabulkan pada tengah malam? Dia kata apa? Sebab ni fahaman salah. Yang bakal saya sebut ni bukan fahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada golongan dia sangka Tuhan tu adalah berhala besar, dia kata. Bagi mereka Tuhan tu berhala besar yang mana pada setiap malam berhala tu turun ke langit. Disangka Tuhan tu berhala turun ke langit dunia untuk dia seru siapa di kalangan kalian yang berdoa maka akan diampunkan. Bukan begitu maksudnya tuan-tuan. Allah Ta'ala bukan berhala. Jangan ada di kalangan kita yang faham Tuhan tu berhala turun naik. Tidak. Turun naik itu adalah sifat-sifat makhluk. Kita orang Islam, kita dah belajar masa kecil-kecil dahulu sifat 20. Sifat 20 ni kesemuanya daripada Al-Quran. Apa? Sama ada pada aspek lafaz ataupun makna. So jangan kita dengar kata-kata mereka yang mengatakan sifat 20 ni fahaman falsafah Yunani, Greek yang sesat. Auzubillah. Ini menuduh ilmu sifat 20 yang diasaskan daripada Al-Quran. Mereka menuduh ia sebagai falsafah kafir Yunani, itu bukan Islam. Maka tentang sifat 20 ini kita dah belajar Allah Ta'ala wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadis. Dan kita dekat Selangor kita ni, dekat Selangor kita ni dahulu ada sultan yang alim, yang mana beliau sultan ini merupakan atuk kepada sultan kita sekarang. Sultan itu Sultan Selangor kelima, atuk kepada sultan kita sekarang. Saya nak sebut dekat sini, Sultan Selangor kelima Sultan Alauddin Sulaiman Shah, yang mana baginda sultan ini merupakan sultan yang alim, bukan sultan biasa, sultan alim, ulama. Dan dia dahulu 40 tahun dia perintah Selangor kita ni, dan dia mengarang buku-buku agama. Dan boleh tengok dekat kawasan Kelang ada istana Masjid Sultan Alauddin Sulaiman Shah di kawasan Banting. Nampak tak? So saya nak sebut dekat sini, Sultan Selangor kita ni seorang alim yang mana dia mengarang buku-buku agama, antaranya Aqidah Sulaimaniyah, antara lain kitab Pohon Agama. Kitab Pohon Agama ni Sultan kita karang. Dia dahulu mengaji dengan mufti Selangor pertama yang bernama Tengku Mahmud Zuhdi. Jadi sultan kita ni mengarang kitab Pohon Agama. Kitab Pohon Agama ni dia menerangkan tentang sifat 20. Dan pada qiyamuhu binafsihi, sifat qiyamuhu binafsihi, sultan kita menerangkan pada kitab tersebut. Dia kata Allah Ta'ala itu bukan jisim yang mengambil lapang. Allah Ta'ala bukan jisim, bukan panjang, bukan pendek, bukan tinggi, bukan rendah, bukan objek, bukan berupa. Tidak. Siapa yang kata Tuhan tu berjisim, berbentuk, berupa, bersaiz, maka dia tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru-baru ni saya cerita sikit. Baru-baru ni, lebih kurang sebulan lepas, ada orang disebarkan dekat media sosial. Siapa yang baca dan percaya maka boleh terbatal iman. Apa dia kata? Dia kata Tuhan kita ni merupakan jisim besar, objek besar yang mana menempati langit. Dia kata yang mana kita semua tak tahu bagaimanakah bentuk rupa Allah. Dia kata apa? Dia kata sebab tidak pernah ada seorang pun yang pernah menjenguk bagaimanakah rupa bentuk Allah dekat langit. Auzubillah. Itu bukan faham Islam. Itu menyembah berhala. Apa sultan kita kata? Sultan Selangor tadi, Sultan Alauddin Sulaiman Shah, pada kitab Pohon Agama, pada sifat 20, pada qiyamuhu binafsi, sultan kita menerangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dia kata? Sultan kita kata Allah Ta'ala bukan bersaiz, bukan berjirim. Dia kata Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan berada di atas sesuatu, bukan di bawah sesuatu, bukan di kanan sesuatu, bukan di kiri sesuatu, bukan di hadapan sesuatu, bukan di belakang sesuatu. Dan dia kata, sultan kita kata Allah tiada bertempat baginya dan tiada disifati zatnya dengan saiz kecil ataupun saiz besar. Tidak. Maknanya Allah bukan bersaiz besar seperti gunung. Tidak. Allah bukan bersaiz kecil seperti habuk. Tidak. Allah Ta'ala
menciptakan jisim. Makhluk Allah, semua makhluk Allah termasuk ruang udara ni semuanya jisim. Dan makhluk Allah, jisim ini, jisim makhluk Allah ni ada dua bahagian. Satu, jisim kasar nama dia. Apakah maksud jisim kasar? Jisim kasar ini adalah jisim yang boleh kita sentuh dengan tangan. Apakah contohnya? Contohnya batu, pokok, manusia, semua benda-benda pejal. Siapakah ciptakan jisim kasar ni? Allah. Allah pencipta jisim kasar. Allah langsung tak sama seperti jisim kasar. Yang kedua, Allah juga mencipta jisim halus. Apakah jisim halus? Jisim halus adalah jisim jirim yang tak boleh kita sentuh dengan tangan. Apakah contoh jisim yang tak boleh kita sentuh dengan tangan? Udara, kegelapan, angin, roh, cahaya, malaikat, jin. Ini semuanya makhluk halus. Makhluk halus tak boleh kita sentuh dengan tangan. Siapakah yang menciptakan jisim halus ini? Tak lain tak bukan Allah Subhanahu wa taala. Nampak tak? Maka Allah pencipta jisim kasar, Allah pencipta jisim halus, tapi Allah langsung tak sama dengan jisim kasar ataupun jisim halus, sebab Allah kata laisa kamitslihi syai'. Allah tak sama dengan segala sesuatu pun. Dan bukan seperti yang disebutkan tadi, berjisim besar. Tidak. Kalaulah Tuhan tu berjisim besar, maka nescaya Tuhan tu berhadap kepada selainnya yang mengkhususkannya dengan bersaiz demikian, maka itu mustahil Allah Subhanahu wa taala. Dari kaedah yang ulama kita ajar pada dia, mahma tasawwarta bi balika fallahu bi khilafi dzalik. Maksudnya, apa sahaja yang tergambar di fikiranmu, Allah langsung tak sama dengan apa yang kamu gambarkan. Ataupun kita boleh sebut, whatever you imagine in your mind, Allah does not resemble it. Inilah yang diajar oleh sultan-sultan kita pada zaman dahulu. Seperti di Perak ada Sultan Iskandar Shah pada zaman dahulu yang disebut pada kitabnya Risalah Iskandariyah. Juga di Kedah kita ada Tuan Guru Husin Kedah. Siapa orang Kedah kenal? Tuan Guru Husin Kedah merupakan seorang alim pada zaman dahulu, mengajar ilmu sifat 20. Juga di Pulau Pinang. Pulau Pinang kita ada siapa? Atuk Pak Lah kita. Atuk Pak Lah yang bernama Syekh Abdullah Fahim, yang sangat tegas. Dia kata, janganlah tuan-tuan sekalian terpengaruh dengan fahaman-fahaman baru yang menyesatkan Imam Syafi'i, menyesatkan fahaman-fahaman yang kita amalkan. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan mazhab Syafi'i. Pada akidah berpegang dengan Asy'ariyah Maturidiyah. Ni Atuk Pak Lah kita ni, mengajar ilmu sifat 20. Juga di Perlis tuan-tuan, di Perlis kita ada mufti Perlis pertama yang bernama Syekh Mahmud bin Haji Saman ataupun Saman. Syekh Mahmud bin Haji Saman, beliau merupakan mufti Perlis pertama. Dia ada sebuah kitab Akidah Sunniyah disebut. Dalam kitab tu saya lihat sendiri, dia kata apa? Kita hendaklah berpegang dengan Asy'ariyah Maturidiyah. Maknanya bila Asy'ariyah Maturidiyah, mana ada sifat 20. Tapi anehnya orang zaman sekarang sanggup menyesatkan ilmu sifat 20. Auzubillah. Begitu juga tuan-tuan di seluruh negeri di Malaysia ni. Seperti di Melaka, Syekh Abdul Latif Tambi, di Negeri Sembilan, Syekh Sa'id Linggi, di Johor, Syekh Muhammad Tahir bin Alawi Al-Haddad, di Kelantan, Tuan Guru Selehok, di Terengganu, Tuan Guru Palung. Mereka tuan-tuan merupakan benteng Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kalau kita buka buku-buku mereka, kita pasti dapati mereka dahulu ajar ilmu tentang sifat 20. Saya nak sambung sikit. Yang fahaman tadi, yang saya sebutkan, yang golongan ada dekat Facebook, dia kata Tuhan tu ada rupa tertentu, ada bentuk, auzubillah. Fahaman ini sama dengan seorang
seorang doktor di sebuah IPT, ketika dia mengajar anak murid, apa dia kata? Auzubillah. Tengok apa dia kata. Dia kata kita ni kena lebih kurang gini. Dia kata Allah ada tangan tapi tak sama seperti tangan kamu. Nampak tak? Ada seorang anak murid, dia tanya doktor tu, wahai ustaz, doktor, apakah maksudnya? Dia kata apa? Dia kata maksudnya seperti mana kamu, tangan kamu tak sama seperti tangan monyet, maka sama juga Allah. Dia kata tangan kamu, tangan monyet lain, Allah pun lain tangannya. Nampak tak? Dia kata Allah ada tangan tapi tak sama seperti monyet. Kenapa? Dia kata apa? Dia kata sebab tak ada seorang pun yang pernah menjenguk dekat langit bagaimanakah rupa bentuk tangan Allah. Auzubillah. Orang begini bukan sebab Allah. Bahkan orang begini, tuan, orang begini tak ada beza seperti orang Hindu. Orang Hindu mereka sembah patung berhala yang mereka nampak depan mata mereka secara fizikal. Orang tadi yang menyangka Tuhan tu ada bentuk rupa dekat langit, sama. Mereka juga menyembah patung berhala yang mereka sangkakan berada dekat langit. Auzubillah. Sedangkan kita orang Islam, kita ikut apa yang Sultan Selangor kita sebut, iaitu Allah bukan di langit, bukan di bumi, bukan bertempat, bukan berarah, bukan pada 6 arah. Dan kalau ada orang kata, habis itu kenapa kita berdoa begini ke langit? Ini telah dijawab oleh Imam An-Nawawi. Imam Nawawi disebut umat Islam menadah tangan ke langit ketika berdoa disebabkan langit merupakan kiblat bagi doa, tempat turunnya rahmat, tempat turunnya rezeki. Allah kata wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Jadi kita buat begini ke langit disebabkan langit tempat turun rahmat. Dan dia kata apa? Imam Nawawi kata seperti mana kita solat kita menghadap Kaabah. Bila kita solat hadap Kaabah, adakah berarti Tuhan mendiami Kaabah? Tidak. Kaabah merupakan kiblat bagi orang solat. Langit merupakan kiblat bagi doa. Dan kadang-kadang dahulu saat Nabi ketika berdoa, Nabi terlangkupkan tangannya begini kan, kita semua tahu. Bila nak tolak bala, adakah itu berarti Tuhan mendiami bawah? Tidak. Alhamdulillah ta'ala. Jadi ingat, kaedah ini kita kena faham. Allah bukan berbentuk, bukan berjisim, bukan patung berhala. Bukan ada bentuk tertentu yang kita semua tak tahu, tidak. Langsung tak ada bentuk. Kenapa? Sebab kalau Tuhan tu berbentuk, maka nescaya Tuhan tu berhadap kepada selainnya yang membentukkannya dengan bentuk demikian, maka itu mustahil. Sebab tu kena ajar anak-anak kita perkataan yang saya sebut tadi, mahma tasawwarta bi balika fallahu bi khilafi dzalik. Apa sahaja tergambar di fikiranmu, Allah tak sama dengan apa yang kamu gambarkan. Dan tuan-tuan, benda penting tu tuan-tuan, kena sentiasa ingat. Kita orang Islam meyakini bahawasanya Allah akan dilihat pada hari kiamat, kan? Yang mana Allah kata pada Quran, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Maksudnya kat sini adalah pada hari kiamat kelak, ahli-ahli syurga, penghuni-penghuni syurga, mereka pasti akan melihat Allah dengan mata kepada mereka sendiri, yang mana mereka melihat Allah bukan seperti lihat makhluk. Nampak? Bukan seperti lihat bulan, tidak. Bukan seperti kita lihat makhluk. Bila kita lihat makhluk, mesti ada jarak. Allah dilihat tanpa jarak. Kita lihat makhluk, mesti ada berhadapan. Allah dilihat tanpa berhadapan. Kita lihat makhluk, mesti ada cahaya dan juga selainnya. Allah dilihat tanpa semua itu. Maknanya Allah Ta'ala dilihat bukan seperti mana kita lihat matahari, bulan, menara-menara tinggi. Tidak. Itu kita lihat makhluk. Bahkan Allah dilihat tanpa bertempat, tanpa arah, bukan berjarak, bukan berhadapan. Dan ini penting, ini kena ajar anak-anak. Ulama sebut, setelah ahli syurga nanti melihat Allah, mereka takkan mampu gambarkan Allah. Saya ulang balik, apa ulama ajar kita? Setelah ahli syurga itu melihat Allah,
yang mana Allah dilihat bukan seperti makhluk. Selepas mereka melihat Allah, mereka tak akan mampu gambarkan Allah, sebab Allah bukan gambaran, Allah bukan bayangan, bukan berbentuk. Apa? Nak senang faham, setelah mereka melihat Allah, mereka tak akan kata, oh macam ni je rupa Allah, bentuk Allah. Tidak, itu mustahil. Kalau Tuhan itu berupa berbentuk, maka nescaya Tuhan itu berhadap kepada selainnya yang membentukkannya dengan bentuk demikian, maka itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi dikata dekat sini, dan ini dalil-dalil yang seterusnya bahawasanya sahabat-sahabat Nabi dahulu mereka dengar Nabi berzikir dengan cara suara kuat. Dia kata dekat sini adalah berkata Abdullah bin Abbas. Ini disebutkan daripada Abdullah bin Abbas, sahabat Nabi. Apa dia kata? Ini diriwayatkan Muslim, yang ke Bukhari Muslim. Dia kata kuntu a'rifu qita'a salati Rasulillah bitakbir. Dia kata aku mengetahui selesainya salat Rasulullah dengan takbir yang dibaca dengan kuat oleh Nabi. So mereka dahulu dengar zikir Nabi setelah mereka habis salat. Dan juga seterusnya, inna raf'a as-sawti bi dzikri hina yasrifu an-nasu min al-maktubati kana 'ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata menguatkan suara dalam berzikir ketika para jemaah selesai solat fardu terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa kata begini? Abdullah bin Abbas pada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim. Nampak? Ni sahabat sebut. Jangan kita mengatakan ini semua sesat, jangan kita berzikir lepas solat, sedangkan para sahabat dahulu telah menerangkan dengan jelas tentang berzikir selepas solat ini merupakan amalan yang telah diamalkan sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan, bila kita sudah faham begini, dengan kita menghiraukan sesiapa yang menyesatkan kita berzikir setelah solat, berzikir berjemaah setelah solat. Kalau dia mengatakan, bukankah Nabi pernah melarang kita zikir dengan kuat? Ini saya nak bagi satu idea. Kalau mereka mengatakan, bukankah Nabi pernah melarang sahabat-sahabat berzikir dengan kuat? Apa kita kata? Ya, Nabi pernah melarang para sahabat berzikir dengan kuat, tetapi tak sama dengan ni. Kenapa? Sebab Nabi larang ketika mana mereka berzikir pada musafir, ketika musafir dengan suara menjerit-jerit. Ketika itu para sahabat mereka bersemangat nak berzikir, mereka semangat berzikir, lalu mereka zikir dengan suara menjerit-jerit. Nampak? Terpekik dengan kuat-kuat. Maka bila Nabi nampak mereka bersemangat nak berzikir dengan suara yang terpekik, sangat kuat, menjerit-jerit, Nabi kata apa? Irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba, innama tad'una sami'an qariba. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, ringankanlah atas diri kalian, jangan memaksakan diri untuk menguatkan suara secara berlebih-lebihan, secara menjerit untuk berzikir. Kenapa? Sebab Nabi kata sesungguhnya kalian tidak meminta kepada zat yang tidak mendengar dan tidak kepada Tuhan yang ghaib. Kalian meminta kepada Allah yang Maha mendengar, lagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui tentang diri kita. Ini maksud Nabi larang. Bukan Nabi larang zikir dengan suara yang didengari setelah solat. Ini zikir yang Nabi larang ni ketika mana mereka sedang musafir naik unta dan mereka menjerit-jerit, terpekik terlolong ketika berzikir. Inilah yang Nabi larang. Okey. Jadi ini merupakan perkara-perkara yang disebut oleh para sahabat dan juga Nabi. Dan begitu juga semua isu-isu lain, tuan-tuan. Mereka kadang-kadang berdalilkan, dia kata, adakah Nabi buat? Dia kata, contoh tentang Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan Maulid Nabi contohnya sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, adakah Nabi buat? So, tak buat. Bila tak buat, kenapa kita nak buat? Dan mereka faham
kalau kita buat apa yang Nabi tak buat, maka hukumnya haram, bid'ah, dosa besar. Auzubillah. Tuan-tuan sekalian, dalam Islam tidak pernah ada kaedah kalau Nabi tak buat maka haram kita buat. Tak ada kaedah sebegitu. Saya ulang balik, dalam Islam tidak pernah ada kaedah yang ulama sebut kalau Nabi tak buat maka haram kita buat. Tak ada kaedah begitu. Kaedah yang ada apa dia? Iaitu apa yang Allah kata pada Quran. Allah kata, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Allah kata, apa yang Nabi bawa itu kalian ambillah, kalian amalkanlah. Wa ma nahakum, apa yang Nabi larang jangan buat. Adakah Allah kata wa ma tarakahu rasul, apa yang Nabi tinggalkan jangan buat? Tak ada. Allah kata apa yang Nabi larang saja jangan buat. Tak ada pun Allah kata apa yang Nabi tinggalkan jangan buat. Tak ada. Ulama sebut Nabi meninggalkan banyak benda-benda harus ketika baginda hidup. Kenapa? Sebab Nabi, ulama kata Nabi tak buat maulid kan, tak buat maulid Rasul. Kenapa Nabi tak buat? Ulama kata sebab Nabi, dia kata, ulama mengatakan Rasulullah banyak meninggalkan benda-benda yang harus ketika mana baginda hidup. Kenapa? Sebab Nabi sangat sibuk, dia merupakan ketua agama, ketua negara. Yang kedua, ulama kata Nabi tak buat maulid sebab apa? Sebab Nabi kesian. Ulama kata sebab Nabi kesian kepada umatnya. Kalau Nabi fikir kalau Nabi buat, kemungkinan Allah akan wajibkan. Maka sebab itulah ulama kata baginda sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya. Ini yang saya baca buku tuan-tuan, ini buku dekat depan yang saya pegang ni merupakan hujah Ahlus Sunnati wal Jamaah menjawab tomahan golongan Wahabiyah. Ini Mufti Pahang, Mufti Negeri Sembilan, mereka sangat syorkan, mereka iktiraf buku ni, mereka sangat syorkan untuk kita semua baca buku ini. Buku ini semua ataupun sebahagian besar daripada apa yang mereka tohmah. Seperti apa? Seperti zikir selepas solat, tentang akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, pandangan ulama tanah Jawi, ulama Arab, ulama salaf, tentang apa lagi? Tahlil yang mereka dakwa konon-konon tak sampai pahala kepada semati. Tuan-tuan, kalau jumpa orang kata begitu, tahlil tak sampai kepada semati, cakap dekat dia, kamu silakan mati dahulu. Kalau kamu mati nanti, kamu akan tahu sampai ke tak sampai. Imam Syafi'i tidak pernah mengatakan tak sampai secara mutlak. Imam Syafi'i kata tidak sampai jika tak sebut nama semati sahaja. Nampak tak? Itu pandangan Imam Syafi'i. Adapun tiga mazhab lain mengatakan walaupun tak sebut nama pun sampai juga, cuma kena niat. Imam Syafi'i sahaja menambahkan satu syarat, iaitu kena sebut nama semati. Juga tentang talqin. Talqin tuan-tuan adalah suruhan Nabi. Ni zaman sekarang ada orang ni baru-baru ni, ada seorang makcik meninggal, seorang makcik dekat kawasan KL ni meninggal. Bila meninggal, anak lelaki dia pesan kepada orang masjid, dia kata, saya tak nak jemaah masjid bacakan talqin untuk mak saya, sebab talqin ni sesat. Auzubillah. Talqin ni ada hadis yang Nabi suruh kita bacakan talqin. Dan juga tuan-tuan, talqin ni bukan hanya untuk orang hidup, bahkan talqin ni manfaatnya untuk si mati. Kenapa? Sebab pada hadis yang panjang Nabi sebut fa inna munkaran wa nakira ya'khudhu bi yadi ahli man akhar. Sampai habis Nabi kata apa? Dan sungguhnya malaikat munkar nakir akan pegang tangan masing-masing sambil mereka berkata, jom kita pergi dari sini. Untuk apa kita duduk di sisi jenazah yang telah dibacakan talqin? Daripada hadis Nabi ni, ulama kata jenazah yang dibacakan talqin jika dia mati Islam maka akan terlepas daripada soalan dua malaikat. Nampak? Itu manfaat untuk talqin. Dan juga tentang tawassul, tentang tabarruk, istighatsah, ziarah kubur, berzikir dengan tasbih pun disesatkan. Bagi mereka tak boleh zikir dengan tasbih.
Juga solat sunnah qabliyah sebelum Jumaat, memakai hiris, azimat, tentang tauhid 3, yang mana tauhid 3 ini bukan daripada ajaran Rasulullah. Kita tauhid 3 ni muncul pada kurun ke-8. Okey. Juga tentang apa lagi? Qunut subuh, bacaan sayyidina, bid'ah, tarawih dan juga maulid Rasul dan juga seterusnya. Ini kitab yang sangat-sangat bernas yang saya namakan kitab emas. Ini saya dengan kawan-kawan saya telah terjemahkan daripada kitab guru-guru kami di bumi Syam dan mendapat pengiktirafan daripada mufti-mufti Malaysia. Siapa yang nak boleh beritahu saya nanti insya-Allah. Barakallahu fikum, sampai sini untuk hari ini insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dapat kita manfaatkan. Mudah-mudahan dengan aspek kita hari ini Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kita. Allah taala masukkan kita semua ke dalam syurga tanpa setara azab. Amin ya rabbal alamin. Ada tak soalan? Tak soalan. Barakallahu fikum. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma najjina min 'adzabil qabr, Allahumma najjina min 'adzabi yaumil qiyamah. Allahumma yassir umurana wa la tu'assir alaina. Allahumma ij'alna hudatan muhtadin ghayra dhallin wa la mudillin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.